Oh, Tuhanku. Saya tak rasa dia datang sini untuk parti kita lah, Lily. Mestilah ia, Candy. Kalau tak, kenapa dia ke sini kan? Nanti kita akan berseronok. Dia bau macam mayat. Itu agak tidak baik untuk dikatakan, Candy. Lebih baik jika kita beritahu dia yang bau dia seperti darah. Mungkin kita boleh tanya dia kalau dia nak mandi buih? Sekarang? Tak. Kita perlu buat persiapan untuk parti. Boleh awak jadi mainan yang baik dan tolong ambilkan saya crumpets dalam oven di ruang bawah tanah? Oh, ia menakjubkan. Sekarang kita perlu cari kawan-kawan kita. Mereka sepatutnya ada di sekitar sini. Dan saya tahu mereka akan benci kalau mereka ketinggalan. Tak apa, awak okey. Kembali tidur. Tiada siapa akan cederakan awak langsung. Seseorang telah masuk ke dalam ni, Candy. Seseorang yang akan masuk ke dalam kotak. Adakah tetamu kita bosan? Bosan dengan Tilly Lily? Apa kata kita main satu permainan? Di atas ada tempat jagaan kanak-kanak. Bila saya nyanyi lagu merdu, awak boleh lalu ke sana. Tapi bila saya diam, awak perlu berhenti. Ikut laluan untuk ganjaran. Kemana awak semua mahu pergi, ya? Kamu tidak akan tinggalkan parti ini. Oh? Tetamu istimewa kita akan rasa sangat teruja. Dia akan bunuh mereka semua. Tidak, Candy. Bukan Papi. Dia sentiasa jadi kegemarannya. Saya rasa dia ada tanya sikit dengan Annie. Dia ada tanya sikit dengan Annie. Oh, tolong bawa saya keluar daripada peti saya. Oh, tolong bantu anak-anak yatim. Oh, tolong letupkan seluruh kilang dan bakar semua hidup-hidup. Oh, tetamu istimewa kita dah sampai. Big guy, SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Big guy, big guy, big guy, SpongeBob. Kejutan! Dia tak tahu. Saya benarkan awak masuk ke rumah saya. Saya benarkan awak datang ke parti saya. Ini cara awak membalas semula. Ada terletak di ujung kampung, bawah cermin kopa ada kota. Tersembunyi dalamnya ada tempurung, sembunyi bawahnya kata melala.